Terus pergi kedai makan dah. Pasar burung dia. Tak. Kau telak semana? Pokok besar. Mana? Tak tahu. Search pokok besar lah. Ikut je. Okay, dah nak jalan. Semua dah standby nak jalan. So, jom kita tunggu kat depan. Semua dah standby nak jalan. So, ramai gila babi ni. So, jom kita tunggu kat depan. Aduh, babi sakit. Sini cerah sikit. So, semua dah nak jalan. Semua dah nak jalan. So, semua dah jalan. Kita relax kat sini buat video dulu. Semua dah jalan, baru kita gerak. Boleh lah. Oh, geng-geng kereta ni bukan main laju dia. Semua dah jalan. So, tahun ni aku rasa lagi ramai daripada tahun lepas. Memang betul-betul ramai gila bro. So, ni aku rasa yang kat depan tu pun, dekat tunggu tu pun ada lagi. Yang tengah tunggu pun ada lagi. Itulah. Kita macam biasa lah. Kita last man. Last man standing. Relax aje. Lepas ni pergi. Jaga api kereta tu. Langgar je. Dia boleh ganjar. Bentar boleh ganjar. Kita buat kerja lah. Apa dia? Ramai lagi kat belakang. Korang tengok lah. Ramai gila. Oh, ramai. Oh, ada rejek mana ni. Betul-betul campur. Korang tengok lah. Ni ada banyak group sebenarnya. Ada XOCM, ada MR2, ada yang lain-lain. Lepas tu ada Triple X ni diorang ada tiga gabungan. Apa tak, aku pun tak ingat dah. So ramai lah. So tak apa, bagi diorang jalan tu. Lagi pun kita jalan. Kita relax je. Oh, ramai lagi kat belakang tak jalan. Mak, ada lori. Ramai lagi kat belakang tak jalan. Ada lori pula. Jangan lori ni padahal aku punya kamera lah. Oh, ramai. Aku muka ketat je, kenapa? Jalan ramai. Lambai.
Oh, ramai lagi kat belakang, penuh lah. Ini aku tak tahulah kedai jadi apa ni. Penuh. Oh, patut ada lori kat situ. Lori boleh kacau lah. Yeay. Oh, dia tahu je. Lori buat time ni juga dia nak lalu. Dah ramai je belah sana mak. Penuh. Lori tengah malam biasa lah, ramai lah. Ramai lagi mak. Penuh. Ramai lagi kat belakang. Kita nak pergi asam pedas apa? Pokok besar Kota Laksamana. So nanti Abang Amai akan ambil kupon dia kat sana. Tu ramai. Ada lagi kat belakang. Masih ada lagi kat belakang. Oh, ada lagi kat belakang. Dah berikut. Oh, ada lagi sikit. Ada lagi sikit. Kenapa motor tu tak buka lampu? Habis. Dapat ada power bank banyak. Tak ada. Power bank. Tak ada. Mio ada ke? Kenapa? Tak lah. Ha? Ni anti kong lah. Allah. Kena tanya Mio ha? Bilan ya? Dah, jom. Mari kita bergerak. GS ada problem pula. Bateri kong. Patutlah dia tak buka lampu. Punya bateri kong. Ada lagi sikit-sikit lagi kat belakang. So tak puas. Ni ada lagi. Masih lagi ada. Nampak? Banyak tak banyak? Okey, dah habis dah. Jom. Okey, kita akan exit Air Keroh lagi 1 kilometer daripada sini. So kita akan exit Air Keroh, akan terus pergi ke asam pedas Pokok Besar Kota Laksamana. So ni kita punya antara fighter-fighter tadi, kita punya ahli konvoi kita. Peserta konvoi kita. So kita akan exit Air Keroh. Lepas tu kita terus pergi asam pedas Pokok Besar. Lama dah datang asam pedas Pokok Besar ni. So malam ni kita ada macam-macam motor, tapi yang paling banyak malam ni ialah Yamaha X-Max. Sebab kita bergabung dengan grup Yamaha X-Max, XOCM, X-Max Owner Club Malaysia. Dia orang tengah open order baju tahun 2025. So siapa nak order boleh order lah. So siapa nak order boleh order. Boleh tengok link dekat grup WhatsApp dan grup Facebook XOCM. So kita dah sampai tol Air Keroh, Melaka. So ni kita punya peserta. Ramai semua nak masuk tol.
Ramai gila. Oh, kau boleh tengok. Semua tengah tunggu nak masuk tol. Oh, sangat ramai. So penuh. Sangat ramai. So penuh dia orang ni. Aku macam boleh silok itu. Tapi dia tunggu pula kat situ. Biarlah. Biar mereka masuk dulu. Oh, boleh je nak cilok tu. Agak tu tengah lepak kat situ pula. Ramai gila ni. Apa Pak Gak tu buat? Aku pun tak tahu dia buat apa. Penuh, ramai gila. So aku rasa boleh je aku nak cilok ni. Tapi aku malas lah. Dalam YouTube kan nampak tak. Nak cilok boleh. Apa dia buat kat situ Pak Gak ni? Dah boleh je lalu ni kalau dia orang nak lalu. So ramai gila. Penuh. Pasukan dan peserta. Semua dah terus pergi ni Kota Laksmana ni. Jalan je lah. Semua dah jalan dah ni. Masa jom lah kita jalan lah. Kita teruskan perjalanan pergi ke Kota Laksmana. Mari. Jentera X-Max Malaysia. Sekali-sekali berkumpul macam ni. Setahun sekali punya ride sahur. Penuh lah. Sebelum tu aku ada satu ni SOCM ada buat ride pergi Koh Samui bulan 5. Tapi aku tak tahu dah penuh ke belum penyertaan. Nanti korang boleh tanya dengan Akuk Mr. Akuk. So ni di antara peserta-peserta. Tapi tak ramai ingat sebab yang lain dah penuh pergi ke depan. Ramai di antara. Ramai juga ni. So kita tolak dari atas sikit. Ni penuh. Tu kau tengok kat belakang. Ramai kat belakang. Ramai gila. Kita main motor ni bukan sekadar nak pilih motor apa kita pakai. Kita tengok orang tu pakai motor apa baru nak berkawan. Tak ada. Kita tak kisah. Apa sekali motor pun janji satu kepala, nak jalan je, tak ada. Boleh je. Yeay, kita dah sampai Melaka. Bagi orang jalan tu. Rezek ada problem pula dah. Sangkut apa dah. Boleh tak? Tu cabut keluar. Reject ada problem sikit. So tu lah. Kalau cabut. Payah tunggu sana. Tak apa, sikit.
Brake sangkut je. Sekejap dia okey tu. Jom kita teruskan perjalanan. Okey, kita dah sampai ke restoran asam pedas Pokok Besar. Oh, kau tengok. Ramai gila. Penuh. Sepenuh-penuhnya. So, kita masuk je. So, kita akan makan belah kanan ni. Restoran asam pedas Claypot. Di jalan macam tak ada apa. Budak ni sepak pun tahu. So, inilah dia. So, tengah order pun ada. So, semua dah sampai. Ramai manusia. Boleh lah. Jomlah. Kita sampai. Sekejap kita buat video. Dia orang nak makan. Okey, kita dah sampai asam pedas Claypot. Tempat biasa. Ni serta-serta. Ada yang makan belah sana. Belah sana pun ada makan. Makan ramai. Tak apalah, pecah. Rezeki lah, orang sikit. Tak apa. Tapi lalu kita orang memang kat sini lah. Asam pedas Claypot. The boss. This is the boss. Sinilah tempat tiap-tiap tahun. Inilah manusia. Yang dah makan pun ada, tak tunggu. Aku pun tak tahu kenapa boleh makan dulu. Wow, baru. Ada kopi. Sekarang dah ada kopi. Nampak? Orang kena order kopi ni. Kau datang. Brew Brothers. Dah ada kopi. Apa? Ramai. Wah. Mana datang? Ya Allah. Haram janda. Baru ni pun ada juga. Haram janda hidup yang. Haus. Ha? Ya bang. Kita makhluk CF kan. Kita motor Cina. Tak mampu nak pakai motor Jepun lah bang. Dah makan bang. Awal sampai. Kita makan. Nak masuk ke nak kat? Kita macam biasa lah. Kita macam biasa lah. Jari kita order. Jari. Tahu. Bang. Tak ada kau mai? Ha? Mai. Tak ada. Jari dia nak ambil barang. Dia sibuk kalau jari nak kena call dia. Jari aku dia. Awak. Motor kan ni? Motor mana? Motor payah kat pintu masuk. Jari ambil. Jari balik. Baju, ingatkan baju dia kali tu. Oh, baju dia. Baju dia. Baju bawa dia siap. Dia ingat tadi. Dia bawa lah. Ramai ni. Yang baru sampai pun ada. Mana dia orang jalan? Sampai. Jadi. Dia puting-puting. Ramai. Bang, motor tak laju lah bang. Asal lambat dia bang? Kena bedah lah bang. Malukan kaum KCF lah. Tak boleh bawa bincang lah. Makhluk makan awal. Makhluk makan awal. Wah ajar. 2 tahun betul turut perkara yang sama dia buat. Nasib baik Nelly tak ada. Mana Nelly? Dia lagi ngelak. Ngelak. Mengajau. Belum bang, jagi lah. Banyak orang nampak Ini makhluk-makhluk ni dah berapa cawan, berapa pinggan kata tu. Ni tok ketua. Kita tak tahu.
Ha? Oh, dia yang ajak? Lepas tu dia ajak awal? Sesak. Tak. Sesak. Sesak. Ya, abang. Macam. Tak duduk lagi pada. Dah sampai awal boleh makan. Oh, abang artis. Abang artis. Duta. Duta. Baju. Banyak tengok kasut. Oh, tak. Bukan dia. Ini banyak. Nampak. Kau dah makan belum? Belum Nampak ni, penganjur patut makan dulu. Penganjur patut. Iyalah, penganjur patut kena makan dulu. Macam mana dia orang boleh makan dulu ni? Aduh. Betul boy. Bang, macam malam ni macam mana? Belanja saya ke? Malam ni saya belanja, bayar sendiri. Bayar sendiri pula dah. Ya bang. Oh, yang baru sampai pun ada tu ah. Baru sampai. Orang tengok. Tadi kan aku kurang dekat tol. Orang tua gila. Orang tua tak siuman, tak sihat. Oh, muka jambu siap. Ui, muka jambu siap. Dia cukur semua bulan puasa. Ui, nampak macam 25 tu. Jangan pakai spek. Adalah mari siapa. Mana yang nak duduk? Kita? Oh, boleh bang. Saya akan duduk. Wow, Tengmo. Wow. Dia bukan Tengmo. Dia tahu apa? Temikai pak. Temikai. Ini temikai pak. Orang seberang. Berang. Ini orangnya seberang. Dia kata tadi kalau takut muka tak ada dalam video. Kali ni betul-betul kau ambil apa? Jangan depan. Boleh. Buka spek. Ha? Bukan spek. Boleh. Aduh. Dua rezek pun baru sampai. Rezek pun sampai. Masuk dalam. Pergi dalam. Kedai. Jom kita cari pot makan jap. Lagi kita record sikit lagi. Okey, semua dah makan? Cikgu dah makan? Dah. Alhamdulillah kenyang. Moy dah makan, Moy? Alhamdulillah. Sedap. Bawah hati. Oh, ada lagi yang belum dapat makanan. Dia pun dah makan. Dia dah 2-3 kali makan dah ni. Dia orang ni dah 2-3 kali makan. Dah makan belum? Alhamdulillah. Okey, ni lah motor-motornya. Okey, jom kita jalan kedai sebelah. Sebab ada juga yang makan kat sini. Selesa makan kat sini. Licin Oh. Bang, tadi kenapa bang motor jatuh bang tadi Motor jatuh tadi Tak cuba cakap lagi saya pun tak nak tengok dia berhenti tak? Tak, yang video yang saya masa kejap ayah buat live. Tak ada. Tak ada. Ni belah sini. Situ. Belah sana pun ada lagi. Kan? Malah nak pergi. So ni yang kat sini ramai. Ni table sini. Sebab kita tahun ni ramai sangat. So tak muat. So kita pecah dua kedai, 3 kedai. Satu, belah sana satu, belah sini satu. 3 kedai. Pecah. So yang dah balik pun ada. Tak balik lagi pun ada. Kalau ambil gambar ya. Ni RZ punya fighter. Bawa malam-malam pakai baju RZ.
Gila mak. Ada. Oh. Ni malam ni je dia tak bawa kamera. Awak tak tahu sebab apa? Kenapa tak bawa kamera, bang? Kita larikan diri pada rumah. Okey. Kan kita cakap bini nak minum kat Selangor Mansion. Kantoi. Dia nak cakap bini minum kat Selangor Mansion tapi kita minum kat atas pedas. Kau bawa ke bere kantoi. Oi, melarikan diri Iwan pun melarikan diri. Ni motor parking sana. Banyak. Kita cari kita punya bos. Amai mana kereta dia? Nak hantar barang ni kot kereta dia. Bukan ni. So angin pun dah sejuk-sejuk ni. Tengok bulan macam tak ada, bintang pun tak ada. Takut balik lagi lencun. Basah. Okay, tadi kita dah buat collection sikit. Mari kita tanya Mr. Penyang, Mr. Akub. Collection tadi berapa kau? Okey, kita berjaya mendapat sebanyak RM3,730. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua rider-riders SOCM dan MR2 Bikers support. So bila penyerahan dekat keluarga ni? Esok saya akan inform pada Syawani, kepada geng PSO Ipoh, dan kita akan buat transfer ke dalam akaun dia. Alhamdulillah. Terima kasih ya. So kita dapat mengumpul sebanyak yang aku cakap tadi. Alhamdulillah, pada arwah yang accident semalam dekat Ipoh. Dia orang Ipoh. Abang Zizan Nordin ke apa nama dia kalau tak silap aku lah. So alhamdulillah kita dapat collection banyak tu untuk malam ni. So semoga dipermudahkan urusan arwah, keluarga arwah. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Amin. So ni semua berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Abia kita. Abia. Ya. So, siapa nak pergi MITC, nak dapat kupon, boleh jumpa dengan orang ni. Nama dia Brother Amai. Cabutan bertuah. Cabutan bertuah So, macam mana cabutan bertuah tu bang? Dia macam-macam lah. Tengok tuah masing-masing. Buat macam-macam Dapat apa bang? Tak kisahlah yang dapat tiket dia tuah. Tak, macam mana nak dapat tiket cabutan bertuah tu? Datang beli kat bazar tapak-tapak tu, nanti dia akan bagi kupon. Alright. Berapa ringgit beli bang? Tu terpulang pada peniaga. Dia nak pulang pada peniaga lah. Nanti nak bagi dia bagi. Kalau kau beli RM1,000 dia tak nak bagi, dia takkan bagi. Okey bang. Itu tuah masing-masing. Masing-masing pandai-pandai bodek lah. Alright. Ada warna biru. Saya buat yang saya besar. Saya tahulah kerja saya. Kan tanya saya. Kan tanya dia. Jalan ada. Tak payahlah dah duduk sana kan. Kau ni pergi balik. Asal aku datang kau nak pergi. Kan. Libas. Dah lah scammer. Nampak bawa air lagi. Nampak tak bersalah tu. Belah macam tu je. Woi. Jom, lagi kita nak bergerak balik ke Kuala Lumpur. Ada yang dah gerak balik tu, slow. Dah gerak balik pun slow dah ada dah.
Okey, kita dah nak balik. Lain dah gerak lah. Okey, selesai. Kerja kita pun dah selesai. Dah passing kat Abang Amai. So kita dah boleh pulang. Marilah kita pulang. Ada lagi yang belum gerak pun ada. Sama lagi. So kita gerak dulu lah. Mesti pausing dulu, nampak? Hei. Jom Jali. Ha? 15? Pergi mana? Ha, boleh? 15 buka M1 lah. Ha. Mari kita nak balik. Oh, ramai lagi yang tak gerak. Nampak? Penuh lagi. Tu gerak berkelompok. Okey lah sikit. Tak adalah teruk sangat. Jom. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amin. Kita meronda-ronda Melaka sikit. Masih lagi ramai. Melaka. Aku ingat tadi aku dah lari. Tak jumpa dah ada orang. Jumpa juga. Kita follow je. Dia tak tahu dia orang nak pergi mana. Sekarang pukul 3. Pukul 4 suku sampai rumah. Oi, sempat lagi nak sahur lagi sekali kat rumah kat sini. 4 suku pun sampai. Harap-harap sampai rumah tak hujan lah. Kalau hujan pisang. Dah sejuk-sejuk ni. Takut hujan je. InsyaAllah tu tak hujan. Sejuk. Tadi tak nak pakai sweatshirt. Ingat tak sejuk. Dah sejuk lah pula. Tak apa lah. Relax sikit. Jom kita teruskan perjalanan. Korang boleh tengok ni Mak Rempit Melaka. Macam tu dia boleh race turun bukit. Apa lah. Tak fighter langsung. Race turun bukit. Apa race macam tu? Habis tu nak pergi mana? Mak Rempit Melaka. Dia ori sampai mana? Sampai sini kot. Ramai kat depan ni lah. Ada smack. Penuh. Oh, masih ramai. D-Max pun ada. Oh, ni kan Bayu Siti tadi. Ni grup-grup T-Max. Ni tak silap aku Aboh. Cara dia bawa motor pun kita dah kenal. Nampak? Hei, apa lah Aboh ni.
Macam Abang Yusdi. Aul! Abang Aul kita nak pergi mana ni? Ha? Mana dia orang bermusim? Asal aku boleh jumpa dia orang pula? Kalau lihat betul lah. Aje kacau. Oh, abang isi minyak pun abang. Ramai lagi kat belakang. Aku rasa dia orang pergi jalan lain kot. Pusing. Dia orang jadi terjauh. Jauh sikit lah. Tak adalah jauh mana. Jauh sikit je. Baju baru XOCM tengah buka order. Korang boleh order. Yang botak yang mak dia tutup habis nombor plate dia ni. Apa hal lah si botak ni? Kenapa lah dia tutup nombor plate motor dia? Hei, rosak budak botak ni. Apa nak jadi? Motor tak laju pun, tapi tutup nombor plate. Apa lah botak? Teredam. Rame-rame kita menari. Oh, Wan. Ni aku cakap nak pergi Johor ni. Ni fighter gila. Seorang-seorang dia pun boleh pergi merata. Cakap nak pergi Krabi tapi sampai Vietnam. Ni ada. Nama dia Wan. Korang kalau motor problem, korang boleh cari dia. Dia komen dekat Johor. Tapi kalau dia ajak ride, korang jangan ikut ride. Sebab kalau dia ikut, dia pergi ride, dia cakap pergi Krabi tapi dia pergi Vietnam. Ni lah budak dia. Wan Motorsport. ONE tak salah aku. Tapi nama dia pun Wan. Ni dia balik Johor lah. Kalau dia balik KL pun dia tahan dekat gila dia. Wan, apa-apa pun tahniah Wan. Tahniah. Balik ride dengan Uber, tahu-tahu ada isi. Tahniah Wan, tahniah. Oh, kita pun dah nak keluar highway. Lagi aku keluar highway lagi, aku dah tak buat video kot. Aku tak larat dah. Aku dah tak larat. Nama bebel apa pun aku dah tak tahu lah. So ni banyak agak balik KL ni. Budak MR tu pun ramai ni dalam ni, dalam grup ni. Tadi Abang Yusdi, Aul semua balik KL. Abah balik KL. Apa ni, Mac Daddy pun balik KL. Abang Mac Daddy kita. Bawa tim Mac dia malam ni. Abang Mac Daddy, otai kita, brother kita. Kita dah sampai Tun. Sekejap lagi kita akan berpecah sikit. Mungkin ada yang balik Johor ni, tak tahulah. Tapi Wan memang Johor lah. Yang lain-lain sikit tu tak tahu lah. Kancil lah. Kancil lah apa tu? So semua ikut peraturan. Walaupun sebenarnya boleh je lalu situ, tapi bagus. Ini yang kita nak. Sebenarnya boleh dia nak tuang kat situ. Malas lah. Ikut je peraturan. Tak dah pun, bukan susah pun kan.
Yang korang nak lalu tol tu buat apa? Kalau naik kereta tak nak pula kena tol. Naik motor sibuk nak lalu tol. Wan dah nak gerak. Wan, jom Wan. So ni semua player-player yang balik ke Kuala Lumpur. Ramai balik KL rupanya. Wan seorang yang balik Johor. Semua dah bergerak. Kita dah nak masuk highway. Pergilah abang, motor saya dah tak laju. Ni abang Yusdi. Orang kalau nak komen motor T-Max, nak setup ke apa benda, kau boleh jumpa dia. Sekarang dia dah full time. Nak servis T-Max ke apa benda ke, kau boleh jumpa dia. Dia buat masa sekarang ni dia buat kat rumah. Rumah dia dekat Semenyih. Kita orang panggil dia Yamaha Semenyih. Kau boleh cari dia. Ni apa Abang Mac Daddy slow-slow ni. Alright, jom kita teruskan perjalanan ke Kuala Lumpur. Alhamdulillah, kita dah sampai rumah. Sekarang pukul 4 suku. Alhamdulillah, sempat lagi nak sahur kat rumah lagi sekali. Ada beli tapau ni. So, terima kasih kepada peserta-peserta yang join kali ride tahun ni, tahun 2025. InsyaAllah tahun depan kita jumpa lagi. Minta-minta tahun depan lagi ramai daripada tahun ni. Sebab tahun ni punya ramai daripada tahun lepas. Sampai 3 kedai tu lah kita ambil semua sekali. Sebab satu kedai tu tak muat. So nasib baik ada lagi satu kedai. 2 kedai lagi depan tu. So 2 kedai tu pun penuh. So Alhamdulillah. Selamat pergi dan selamat pulang. Terima kasih ya Allah kerana melindungi kami semua. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi tahun depan insya-Allah dalam ride iftar pula dah, ride sahur. Tunggu iftar lah. MRT Bikers punya iftar 15 bulan Mac, hari Sabtu minggu depan insya-Allah, dekat Dewan Tasik Ampang Hilir. Right, aku pun dah sampai rumah Alhamdulillah. So terima kasih pada yang menonton video ni. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa share pada kawan-kawan yang lain. Alhamdulillah. So terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi di next video.